Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada banyak pakej-pakej umrah di luar sana. Tapi mengapa tuan-tuan, perempuan, tuan-tuan haji, puan-puan hajah perlu memilih pakej kami? Pertamanya, agensi kami adalah merupakan agensi yang berdaftar dengan Kementerian Pelancongan berlesen dengan Kementerian Pelancongan mempunyai bidang umrah yang sah. Yang keduanya, pejabat kami terletak di Kota Semerahan yang tuan-tuan, perempuan, tuan-tuan haji, puan-puan hajah boleh kunjungi pada bila-bila masa waktu pejabat. Dan yang ketiganya, kami mempunyai kaki tangan di tanah air, di Sarawak. Dan kaki tangan di tanah suci petugas kami di Mekah dan Madinah. Okay, seterusnya, kami adalah ejen yang dilantik oleh Syarikat Penerbangan Malaysia Airlines, merupakan ejen tiketing yang mengeluarkan tiket terus kepada customer. Kami adalah ejennya. Dan yang ketujuh, kami mempunyai mutawif yang berkelulusan daripada Universiti Al-Azhar uh, mempelajari bahagian syariah undang-undang iaitu Ustaz Haji Wan Abdillah. Dan yang seterusnya, yang ke-8, kami menawarkan hotel, pakej-pakej hotel yang dekat. Semua pakej kami insya-Allah akan menggunakan hotel ini yang dekat dengan Masjidil Haram. Hotel Swiss Hotel Makkah hanya dalam 50 ke 100 meter daripada Masjidil Haram. Seterusnya, yang ke-8, kami mempunyai dua pakej pilihan. Pakej Premium Mekah dan pakej Premium Light. Beza antara pakej ini hanyalah harga dan masa di Tanah Suci. Pakej Premium Mekah 12 hari 10 malam, pakej Premium Light 9 hari 7 malam. Kedua-duanya duduk di Hotel Swiss Hotel Mekah. Dan seterusnya, yang ke-9, kami menggunakan sistem receiver dan transmitter. Ini adalah transmitter yang digunakan oleh jemaah bagi membantu untuk mendengar bacaan-bacaan daripada mutawif semasa ibadah umrah berlangsung. Ini adalah transmitter dan menggunakan sistem receiver. Semua jemaah dibekalkan dengan ini bagi menjalankan ibadah umrah, sa'i dan lawatan di Tanah Suci. Dan seterusnya, yang ke-9, pakej kami termasuk set-set ini. Set beg, telekung, buku panduan umrah, kain ihram. Dan set beg ini bukan sahaja satu, tapi ada 4 set. Satu beg kecil, satu beg luggage untuk kapal terbang, satu handbag, dan satu lagi adalah beg kasut. Okey, yang ke-10. Okey, yang ke-10. Yang ke-10 yang ditunggu-tunggu. Pakej kami termasuk speed train Mekah Madinah. Okey, ada banyak lagi kelebihan-kelebihan lain yang kami belum sempat nyatakan untuk video kali ini. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan haji, puan-puan hajah yang ingin mendaftar bersama dengan pakej kami, boleh menghubungi nombor di sini ataupun nombor di sini. Boleh menghubungi nombor telefon di sini ataupun datang ke pejabat kami. Itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.